Dek, kau tak pernah tengok orang pakai kebaya Sian dia korang. Super sian. Rasa macam nak nangis tengok korang kadang-kadang. Korang macam tak up to date. Macam benda tu biasa pun orang rasa macam trigger je tu. Nampak tadi pun labah masing-masing. Entah. Kalau kau pergi mall kan, macam mana lah? I mean like kalau kat mall, kalau kau nampak Cina-Cina kan mall-mall kan pakai baju-baju macam tu kan, korang mesti macam dia pakai macam tu kan. Korang masih tak relax Cuba relax je. Kalau aku tak, aku tunduk pandangan. Saya relax, nafsu biawak. Banyak consume benda-benda buang masa, benda sia-sia. Sebab tu jenis macam tu. Tu jenis kaki biru je tu. Ya. Banyak consume benda-benda kotor. Macam mana hidup nak berkat, lepas tu gaji kena potong tiap bulan kan. Duk komplain. Kenapa aku rasa duit aku ni, aku kerja macam lembu tapi duit tak nampak pun. Macam mana kau nak nampak duit kau? Kau tengoklah kau macam mana. Ingatkan pakai ubat nyamuk sikat tadi sebab spiral tu. Lembu juga salah. Yo. Dah tak siap lagi, bersiap. Kau nak rambut. Apa salah lembu? Lah, member mana tu komplain macam tu? Oh, nak gimana Bel? Nak pergi kenduri. Nampak tak? Ni before, ni after. Nampak tak kenapa kita kena aging? Sebab ayah saya ni, dia tak pakai bersih. Dia tu dia pakai tembaga. Jadi tembaga ni dia sebenarnya buat rambut tu nampak lagi cantik. Siapa dread kat belakang tu? Ni buat saya. Dan ni pandai jaga korang nampak bersih. Matching lah rambut dengan baju. Tembaga ke seramik? Seramik. Tak sure. Tembaga saya lah. Cuba try buat curly. Ni tak boleh. Sebabnya untuk hair straightener je. Curly hair saya tak bawa untuk rumah. Alah, korang kalau biasa lepak kan, saya korang tahu lah, saya punya tools rambut ni kalau banyak. Ada 5 kot belakang ni. Yang curly ada 2. Blow dry. Untuk nak buat curve tu 1. Mesti orang JB kan. Tak, air mata. Bagi wanita takkan merasa penat. Jaga tersepit telinga tu. Terang pro lah. Dah hari-hari lah buat benda ni. Kau ingat atraktif ke tangan masuk poket? Apa siap bergaduh? Sebab baju tu sesuai buat rambut curly. Saya takkan lepas ke rambut. Saya akan ni. Tu pun kadang main hari tak nak jatuh. Jaga sustain lah macam tu.
Ni kena siku kan. Toma tadi je. Siku aku tajam. Nampak tak? Hai cikgu. Hai. Tengok lenggan lah. Penat lah buat benda ni. Tolong buat kan jap. Cover baik kan, cantik. Oi, lawa baju nak gimana? Kenduri. Aku ada hal lah. Ya. Aku tak dapat pergi kot. Kenduri Ellie. Aku ada hal. Kita masuk makan pagi 2 hari. Silap-silap aku petang sekali. Baju tunang lawa. Siapa siap baju tunang lawa? Siapa siap? Ellie ya? Ellie tunang lah. Baju kau pakai kebaya. Lah, aku pula pakai kebaya. Aku tunang nanti aku nak pakai bikini lah. Macam style. Mana bel bikini ke yo? Jadi tu yo. Macam merah, back up in the game, apa cuy macam Tesla. Ujian dapat harap aku anggap macam Tesla. Tuhan bagi rahmat, now aku mega go hard like tak kisah langsung apa custom. Kita cari jalan, man I'm feeling like a boss. Dengan shouts to my circle, dia rasa gila rock yo. Harap dapat bawa dia rasa aku sampai tak shit and talk yo. Panas kan? Jom korang. Saya nak pergi dapur sekejap. Apa panas? Gila tak mana? Panas siap. Sama mak mertua saya. Mak mertua awak. So, saya sangatlah nampak gemuk ni. Masalah ni, saya tak tahu lah, tapi saya nampak gemuk. Sebenarnya nyampah pula dengan diri sendiri. Oops. Okay. Ambil ais. Okay. So ni, lepas tu kita tuangkan. Lepas tu ting. Lepas tu kita minum.
Lepas tu baru kita sambung balik buat rambut. Rambut tak siap gini sebenarnya. Campur matcha. Cuma perlu cari, I'm just one call away. You don't know the shit about me. Pagi-pagi mana elok minum air sejuk. Ni cranberry. Lama sampai kena take 5. Tu dah minum air kenduri. Ni cranberry. Minum pada gaya. Dani. Cranberry ni baik untuk pembuat ke? Pakai heel ke Converse nanti? Heels lah, siap nak pakai baju ni, takkan nak pakai tu. Bel, orang Rawang rindu. Siapa orang Rawang? Siapa orang Rawang, siap? Buat tak kenal. Siapa? Amir ke? Dah, aku main channel nama. Amir ke? Yang mana satu ni? Yang mana sangat orang Rawang? Anak Syahri ke? Amir kekasih lama ke? Anjay, kekasih lama. Lama sangat tu. Ex masa 18 tahun. Sekarang 22 dah. Mampus lah. Mana? Baru 4 tahun dah. Habis 4 tahun. Nak simpan perasaan lagi. Tak ingat-ingat lagi. Boy lah mati. Tak ingat dah. Okey dah korang, saya dah buat keputusan dah. Sebenarnya saya orang Melaka. Mana tahu kek dia Hindu komu lah. Beda lawan makeup, buang lah filter. Boleh? Saya pakai filter ke tak pakai filter je sama je cantik. Nampak? Mesti tak pakai filter. Lain ke? Zoom lah zoom. Kembang pipi. Hai ni, hai. Zoom lah. Lawa nak mampus. Tolong zoom sikit. Cepat lah aku nak zoom. Sama je. Saya pakai filter ke tak pakai filter ke sama je. Oh, jangan dekat sangat tak selesa. I told you. Sama yo. No, dekat sangat ni. Terpesona. Aku terpesona lah. Pesona tak dah. Dah korang. Saya nak tidur.
Mila ni kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Aku nak pergi Kenduri. Kenduri siapa? Kek mana? Yolah. Kau tanya je. Memang nak jawab semua. Okay lah. Saya nak pergi bersiap-siap. Bye-bye.